Percayalah saya cakap, orang Arab ni kalau masak kambing confirm lembut. Pernah tu saya jumpa orang yang tak ada gigi, begitu je dia makan kambing Arab ni masak. Kita ni yang gigi penuh takkanlah tak boleh makan Arab ni masak kambing. Rasanya kedai ni orang Melaka dah ramai dah tahu. Nama dia Damascus Gate dekat Pulau Melaka tu. Dia terkenal tau dengan masakan Arab. Untuk bulan puasa ni diorang ada buat buffet Ramadan tau. Tapi nak bagi tahu awal lah, kat sini tak ada masakan Melayu tau, semua masakan Arab. Hari tu time saya makan dekat sini, saya nampak ada pakcik ni makan nangis-nangis. Saya tanya dia, pasal ni pakcik? Rupanya pakcik tu sedih sebab dia rindu masakan ni. Dia kata sama macam time dia pergi umrah hari tu. Orang yang nak try, korang boleh booking dah cepat-cepat. Harga dia pun boleh dengar juga, RM68 je untuk dewasa. Untuk kanak-kanak RM39. Apa korang boleh contact je kedai. Nama dia Damascus Gate. Ataupun korang boleh walk in je dekat kedai. Percayalah saya cakap, orang Arab ni kalau masak kambing confirm lembut. Pernah tu saya jumpa orang yang tak ada gigi, begitu je dia makan kambing Arab ni masak. Kita ni yang gigi penuh takkanlah tak boleh makan Arab ni masak kambing. Rasanya kedai ni orang Melaka dah ramai dah tahu. Nama dia Damascus Gate dekat Pulau Melaka tu. Dia terkenal tau dengan masakan Arab. Untuk bulan puasa ni diorang ada buat buffet Ramadan tau. Tapi nak bagi tahu awal lah, kat sini tak ada masakan Melayu tau, semua masakan Arab. Hari tu time saya makan dekat sini, saya nampak ada pakcik ni makan nangis-nangis. Saya tanya dia, pasal ni pakcik? Rupanya pakcik tu sedih sebab dia rindu masakan ni. Dia kata sama macam time dia pergi umrah hari tu. Orang yang nak try, korang boleh booking dah cepat-cepat. Harga dia pun boleh dengar juga, RM68 je untuk dewasa. Untuk kanak-kanak RM39. Apa korang boleh contact je kedai. Nama dia Damascus Gate. Ataupun korang boleh walk in je dekat kedai.